Dalam. Tu orang tanya lagu dah release ke? Kita jawab tu. Tak kaya. Korang tahu tak lagu apa lah? Korang tahu tak nama lagu ni apa? Saya buat pop quiz. Apa nama lagu terbaru Vera yang telah disiarkan YouTube. live pada pukul 9 malam ini di YouTube? Korang tahu tak? Lebih indah berpisah. Oh, bagus. Lebih indah berpisah. Korang tahu. Awal-awal apa nama lagunya adalah Lebih Baik Berpisah. Kalau Tapi nak pakai Bella rasa kalau lebih baik dia macam lebih macam kurang baik macam tu. dia kena lebih indah. Saya tak faham logik di sebalik perkara tu tapi saya layan. Tak faham. Layankan je lah. Aku batuk Kalau berpisah je lah. Apa beza baik berpisah, indah berpisah, Tak, kadang-kadang comel berpisah. comel berpisah tak adalah. Dia macam ni. Pemahaman dia macam ni. Kena explain. Tidak okey, tidak semua perpisahan itu menyakitkan. Kadang-kadang indah sebab ia adalah lebih baik dan akan merasa lebih indah selepas perpisahan itu macam tu. Okey, kejap. Saya nak faham logik ni. Kawan-kawan ikut logik ni. Dia kata bukan semua perpisahan itu boleh dilihat sudut negatif. Ada yang baik kan, ada macam tak adalah teruk, okey. Tapi kalau tengok music video tu sampai nangis, kena curang, kena campak apa, entah vas mana kesian. Pecah vas tu. Bazi duit tu. Sedih menangis sampai hujan-hujan pergi rumah ibu bapa. So, macam mana nak kata itu adalah perpisahannya indah? Tolong berikan pencerahan mengikut logik akal. Semua duduk pakai gelak. First, nampak sangat dia tak fokus sebab bukan benda tu adalah cawan yang pecah dari gelas. Wow, cawan dan gelas baik tapi tidak menjawab soalan. Tolong jawab soalan. Okey. Macam mana itu adalah perpisahan indah? Perpisahan yang indah sebab dia dah takkan lalui dah. Kena pukul lah, kena apalah, kena. So kena pukul tu indah. Tak. Faham? Tadi kawan-kawan sebagai bukti dengar bahawa Bella kata bahawa bukan semua perpisahan itu tercekik kat sini. perlu dilihat sudut negatif. Dia ada perpisahan yang baik. So kena pukul tu, lepas tu berpisah adalah perpisahan yang baik. Maksudnya lebih indah berpisah. Selepas berpisah tu baru dia merasa keindahan tu. Baru tukar. Dia tukar definisi tu. Tak apa, kita layankan, sorry. Raja dah paksa saya berbicara sambil makan.